Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil amin wa khatamil anbiya'i wal mursalin وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang penonton dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya, dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, dapat sama-sama kita menjalani ibadah puasa, dapat sama-sama kita melakukan satu ibadah yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ibadah ini ada beberapa jenis. Yang pertama, ada ibadah yang memerlukan modal yang banyak dan ia ibadah yang berat untuk kita lakukan. Seperti mana contoh ibadah haji dan umrah yang memerlukan modal yang banyak dan pelaksanaan juga yang agak berat. Dan pahala juga besar di sisi Allah. Ada ibadah yang tidak memerlukan modal yang banyak, tetapi ia berat untuk kita laksanakan dan besar ganjaran pahala dia. Iaitu di antaranya iaitu ibadah sembahyang. Ibadah sembahyang tak memerlukan modal yang banyak. Kita kata kalau ada RM100 tu boleh sembahyang dah. Baju dengan kain, dengan kepiah, dengan songkok cukup memadai dah, kita boleh melakukan ibadat dengan sempurna. Tetapi amalan dia tu, bentuk amalan dia tu agak sukar bagi orang-orang yang tidak khusyuk. Sebab apa? Allah sebut dalam Quran, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah kamu dengan Allah dengan sabar dan melaksanakan sembahyang. Kerana orang-orang yang tidak khusyuk, maka tidak akan dapat melaksanakan ibadah sembahyangnya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ada juga ibadat yang tidak memerlukan modal yang banyak, iaitu ibadat puasa. Puasa tidak memerlukan modal yang banyak. Lebih kurang modal kita dalam RM20, kita boleh puasa dah. Contohnya, kita makan sok RM10, kita buka puasa RM10, RM20 modal kita boleh melaksanakan ibadah puasa. Cuma pengisian ibadah puasa itu adalah berat. Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam hadis kursi dia, fa innahu li wa ana ajzi bih. Kerana puasa itu bagiku dan kepunyaan aku, dan aku yang berhak untuk memberi ganjaran. Jadi ganjaran puasa ini berat, sehingga kan Allah sendiri yang nak bagi ganjaran tu. Ibadat yang lain boleh kita nilai dengan pahala-pahala. Contohnya kita beribadat, kita beristighfar, Allah berikan ganjaran pahala. Contohnya kita istighfar, Allah bagi ganjaran keampunan kepada umat. Kita istighfar kepada orang lain, Allah bagi ganjaran pahala. Kita pergi masuk dalam market, kita berzikir, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita berzikir, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumilah. Ataupun dalam bentuk zikir yang lain, maka Allah kurniakan ganjaran pahala 1,000,000 pahala. Tetapi dalam ibadah puasa, Allah sebut fa innahu li wa ana ajzi bih.
puasa itu kepunyaan aku. Aku yang akan memberikan ganjaran. Jadi tuan-tuan, puasa ini mengajarkan kepada kita keikhlasan dalam melakukan amal ibadah dan kejujuran. Tuan-tuan, kalau sekiranya kita puasa ni tuan-tuan, ibadat yang siapa pun tak tahu. Kalau semayang, ibadat semayang, semua orang boleh tahu. Anak kita tahu kalau kita semayang ke tak semayang. Kita semayang lewat, kita semayang awal, kita tak semayang. Kurang-kurang pun orang dekat dengan kita tahu. Anak kita tahu, isteri kita tahu, bini kita tahu, keluarga kita tahu. Tapi puasa ni tuan-tuan, ibadat yang siapa pun tak tahu kalau kita buat, kita tak buat. Kita tak puasa pun orang tak tahu, kita puasa pun orang tak tahu. Tetapi yang tahu hanyalah Allah Ta'ala. Kita puasa hari pertama, pergi market beli ikan, pergi cari ikan, masak yang ni, nak masak yang ni. Sebab apa? Sebab anak-anak nak balik buka puasa sekali. Sambut awal Ramadan, cuti, puasa sekali. Semalam sembahyang tarawih, nak sembahyang tarawih. Jadi kita pun pergi cari ikan di nak. Hari mula puasa ni kita agak letih sikit. Letih-letih, kita masuk dalam kereta, tengok-tengok ayak botol dalam kereta hak kemarin tu ada lagi. Kalau kita minum ayak dalam botol tu tuan-tuan, siapa pun tak tahu kata kita ni tak puasa. Kita pun minum ayak 2 botol, balik buat-buat letih, ngok-ngek jalan. Cepat dah ni, hampa ni mai dah tolong Mek ni, ayah beli ikan ni, ayam ni, nak masak ni sekali ni. Cepatlah aku letih tak larat ni. Cik dia buat-buat kata dia letih. Walhal dia balas ayak 2 botol dah dalam kereta, siapa pun tak tahu tuan-tuan. Jadi ibadat puasa ni ibadat yang unik, yang tak siapa pun yang boleh tahu kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sidang penonton dan pendengar sekalian, jadi untuk kali ini saya nak sebutkan kepada kita tentang beberapa kegembiraan bagi orang-orang yang berpuasa ni tuan-tuan. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Lis-shaimi farhatani, farhatun 'inda iftar wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Atau kama qala Rasulullah. Bagi orang-orang yang berpuasa itu ada 2 kegembiraan yang utama. Jadi Nabi sebut dalam hadis ni 2 kegembiraan. Tapi banyak lagi kegembiraan yang serba sedikit saya akan sentuh, saya akan kongsikan bersama dengan tuan-tuan. Jadi Nabi sebut bagi orang yang berpuasa 2 kegembiraan. Pertama, farhatun 'inda iftar. Kegembiraan pertama iaitu ketika mana kita berbuka puasa, nak berbuka puasa. Yang kedua, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kegembiraan ketika mana bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama tuan-tuan kita menghayati maksud huraian daripada hadis Nabi SAW ini. Jadi yang pertama sekali Nabi kata, orang yang puasa ni seronok hak mula-mula ni, Nabi kata seronok waktu mana kita nak buka. Sungguh tuan-tuan. Hak Nabi kata tu sungguh. Tuan-tuan tengok. Kita ni kalau nak berbuka puasa ni, mana ada orang yang duk buat ralik, tak mau nak buka puasa. Mana ada tuan-tuan. Melainkan dia tu tak puasa lah kita kata. Tapi orang yang berpuasa ni kelang kabut. Ani mak ni kahir duk tunggu pa ni pukul 7 ni. Nak buka puasa, nak puasa pukul 7.30. Pukul 7 ni kelang kabut dah. Nak suruh beridang tanu, nak suruh beridang tani dah. Sebab apa? Sebab seronok nak buka puasa. Hang baju hayak, hang cedok lauk, hang angkat nasi, hang susun kursi, hang ambil buah kurma. Seronok. Seronok tuan-tuan. Kalau dulu-dulu ni buka radio lah nak dengar azan, nak dengar bang, lah tak gaduh dah zaman lah ni. Saya ingat di pengalaman dulu-dulu nak buka puasa dulu.
dengar radio kan. Dengar radio. Kalau radio mengaji tu dekat nak buka puasa dah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dekat nak buka puasa dah. Ayat tuang dah. Buah kurma pun letak dah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Dia mengaji lah. Pula baca pula ayat cerita bab puasa pula kan. Jadi sonok. Kemudian Sadaqallahul Azim. Radio pun berhenti mengaji. Kita ni ayat duduk di tangan dah. Ayat duduk di tangan, kurma duduk di tangan, rokok daun pun duduk di tangan. Kalau hak tua-tua lah. Hak tua-tua lah, rokok daun pun duduk di tangan. Tunggu masa, tunggu siap. Tunggu peluk selalu. Tiba-tiba, Sadaqallahul Azim. Kordial saga, enak, berkrim, disukai ramai. Sedap, rasalah. Dia bunyi iklan macam tu pula. Maki radio tu. Betul tak? Jadi marah kita ni kat radio ni sebab apa? Sebab apa? Sebab lambat nak buka puasa. Marah kat radio. Kedai emas Fatimah menawarkan harga menarik. Sempena raya. Dia kata apa? Raya apa? Puasa baru sehari dikira nak raya radio ni pun. Dia marah kat radio tu. Sebab apa? Sebab seronok tunggu nak buka puasa. Jadi seronok tunggu nak buka puasa ni marah habis kat radio. Tidak selalunya radio tu kita suka sangat. Kalau anak-anak pun, kalau budak-budak anak-anak kita pun marah kat Upin-Ipin tak mau tengok dah. Tidak suka sangat. Jadi maknanya kegembiraan pertama ini iaitu gembira ketika mana berbuka. Jadi maknanya tak ada orang yang tak seronok nak buka puasa, tuan-tuan. Itu sebab kadang-kadang suka juga saya sentuh sikit tentang kadang-kadang kita ni, masyarakat kita hari ni ada banyak perkara-perkara yang sunnah-sunnah yang banyak masyarakat kita tinggalkan hari ini. Sikit sebanyak saya sentuh. Di antaranya, tak ramai hari ini masyarakat kita hari ini yang berdoa waktu mana berbuka. Kita ni digalakkan kita berdoa sebelum berbuka dan sewaktu kita berbuka tu. Bila mana kita Allahumma lakasumtu wa bika amantu tu, kita sertakan dengan doa yang lain. Ya Allah, ya Tuhanku, syukur padamu ya Allah yang telah beri makan kepadaku ya Allah. Ya Allah, bahagiakanlah keluargaku ya Allah. Muliakanlah mereka ya Allah. Bagilah apa doa yang boleh kita minta waktu kita makan tu. Kalau boleh ada list doa yang kita zaman lah ni tak gaduh, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh buka chat GPT, ya, tanya doa-doa semua, dia habak mai kat kita semua. Chat GPT lah ni dia pandai pada orang lain semua lagi. Jadi boleh kita listkan doa tu, kita baca ramai-ramai. Baik, jadi ada juga amalan-amalan kalau orang-orang dulu-dulu, orang-orang alim dulu ni, sebelum pada dia buka puasa, mereka baca satu zikir. Dan di antara zikir yang digalakkan iaitu, seperti mana yang kita maklum, Ya Azimu, Ya Azimu, Ya Azim, Anta ilahi la ilaha ghairuk, Ighfir li ya zambal azim, fa innahu la yaghfirul azim illa al-azim. Ya Azimu, Ya Azimu, Ya Azim, Anta ilahi la ilaha ghairuk, Ighfir li ya zambal azim, fa innahu la yaghfirul azim illa al-azim. Ini sebelum nak buka puasa. Wahai Zat, wahai Tuhan yang Maha Agung, wahai Tuhan yang Maha Agung, Anta ilahi, engkaulah Tuhanku, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain kamu ya Allah. Ighfir li ya zambal azim, ampunilah dosa-dosaku, wahai Zat yang Maha Agung, fa innahu la yaghfirul azim illa al azim. Jadi kita minta doa pada Allah, zikir pada Allah. Sebab apa?
Di antara waktu yang Allah mustajabkan doa ini iaitu waktu ketika mana kita berbuka puasa. Itu tuan-tuan, kita kena ingat benda-benda yang begitu untuk peringatan kita. Jadi waktu yang paling baik sekali, waktu mana kita makan, waktu mana kita kalau dengan keluarga, bersama keluarga, waktu itulah kita nak sembang, nak beritahu apa-apa pun untuk anak-anak kita ni dan juga keluarga-keluarga yang lain, tuan-tuan. Baik. Jadi seronok dapat menikmati, kata ulama, seronok dapat menikmati rezeki Allah. Seronok kegembiraan ketika berpuasa itu diterjemahkan dengan 3 pengertian. Yang pertama, seronok kita dapat menikmati rezeki Allah. Tadi kita tak boleh minum air, ni kita boleh minum air. Kalau orang tua-tua tu tadi ni tak boleh nak isap okok daun, ni boleh isap okok daun. Tak boleh isap okok skrik, boleh isap okok. Dia qadha pula. Dia qadha pula hak lohok, hak asyak, hak tengah hari tadi. Tak apalah macam mana pun. Tapi jangan tinggal sunnah-sunnah Nabi. Sunnah Nabi, baca doa. Baik. Kemudian, gembira kerana doa ketika berbuka adalah mustajab. Itu di antara kelebihan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Baik, yang kedua Nabi kata, farhatun inda liqa'i rabbih. Kegembiraan ketika mana bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi farhatun inda liqa'i rabbih. Seronok kerana dapat bertemu dengan Allah, tengok ganjaran pahala puasa yang banyak. Kata Nabi dalam hadis kursi, kullu hasanatin bi ashri amsalha ila 700 dhi'fin illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Kullu hasanatin, setiap satu kebaikan dengan 10 pahala yang Allah bagi. Maknanya hak dalam bulan tak puasa, 1 bulan puasa dapat 10. Kita baca Quran dalam bulan Ramadan dapat 10 ganjaran pahala. Kalau bulan biasa kita dapat 1, bulan Ramadan kita dapat 10, ataupun boleh jadi 100, ataupun boleh jadi 700. Kata ulama, kalau kita sedekah dalam bulan Ramadan, Allah lipat gandakan 700 kebajikan pahala Allah bagi. Tu dia tuan-tuan. Maknanya kalau RM1 dalam bulan Ramadan, 700 kita bagi. Allahu Rabbi. Jadi tuan-tuan, hari ini kita tengok dalam tradisi masyarakat kita ramai orang yang buat kenduri nak sambut puasa. Banyaklah di kampung, banyak di mana-mana pun bagus. Itu satu amalan yang baik, sangat-sangat baik. Sebab apa? Berdasarkan hadis yang saya sebut awal tadi ini, seronok nak sambut puasa pun Allah bebas daripada api neraka. Tambah kalau sekiranya kita buat amalan tu. Jadi tuan-tuan, tapi lagi baik kalau sekiranya sedekah jariah itu kita buat di dalam bulan Ramadan. Lagi baik lagi di dalam bulan Ramadan kita buat jariah waktu mana kita jamu makan orang yang berpuasa. Jamu makan orang yang berpuasa. Nabi kata siapa yang jamu makan orang yang berpuasa, maka dia akan dapat pahala macam orang tu puasa. Kalau kita buat jamuan makan untuk 10 orang, dah dapat 10 orang puasa. Kalau 100 orang. Kalau 1000, Allah lagi banyak gandaan pahala. Tu tuan-tuan. Jadi, gembira ketika mana bertemu dengan Allah, maka Allah melihatkan kepada kita pahala puasa yang banyak. Ni tuan-tuan, harap-harap macam tu lah. Harap-harap kita ni dapat pahala yang banyak lah. Harap-harap kita tak jadi plastik bocok. Jolok ayak, tembus kat ni, kita tak mau jadi macam tu. Kemudian yang kedua yang dimaksudkan dengan gembira ketika mana bertemu dengan Allah, iaitu gembira menerima ganjaran syurga. Al-jannatu mushtaqatun li arba'in nafar. Bidadari syurga rindu kepada 4 golongan, kata Nabi. Yang pertama, talul Quran, orang yang baca Quran.
orang yang selalu baca Quran. Tuan-tuan, kalau boleh dalam bulan Ramadan ni kita biasakan untuk nak membaca Al-Quran. Lah ni sumber bacaan Quran ni banyak, tak semestinya kita nak kilik Quran, tuan-tuan. Dalam handset pun ada, macam-macam versi ada. Kita segan nak baca Quran, tuan-tuan, dengar bacaan Al-Quran. Kalau boleh, tuan-tuan, kita ni duk pergi masjid dah, duk semayang dah, kita jadi ahli tadarus Al-Quran. Golongan tadarus Al-Quran. Tadarus tak semestinya kita pi tu nak baca, kita tak baca pun tak apa, kita pi dengar orang baca Quran pun tak apa, kita duduk dalam majlis tu bagus, besar pahala. Baik, jadi gembira menuju ganjaran syurga. Golongan yang kedua disebutkan oleh Nabi, hafizul lisan, orang yang memelihara lidah. Dan golongan ketiga, orang yang mut'imul ji'an, bagi makan orang-orang yang lapar. Dan golongan yang keempat, kata Nabi, bidadari syurga rindu, saim fi syahri Ramadan, orang-orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kegembiraan ketika mana bertemu dengan Allah juga bermaksud gembira kerana puasa yang dilakukan itu dengan ikhlas. Itu di antara bentuk-bentuk kegembiraan. Dan juga ulama-ulama juga menyebut di antara kegembiraan lain bagi orang-orang yang berpuasa ini ialah yang pertama, pengampunan dosa. Puasa menjadi asbab kepada keampunan dosa kita. Dan juga rohani, hati kita ni menjadi tenang dan sentiasa dekat diri kita ni dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kegembiraan yang lain yang disebutkan oleh para ulama kita, iaitu mendapat syafaat dengan berkat puasa. Seperti mana yang telah diriwayatkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna hadzal Qur'an was-siyam yashfa'ani lil 'abdi yaumil qiyamah." Fayaqulu al-Qur'an, "Ya Rabbi, ya Rabbi, mana'tuhu an-nawma bil-laili fashaffi'ni fi." Wa yaqulu as-siyam, "Ya Rabbi, ya Rabbi, mana'tuhu at-ta'am wash-shahawat bin-nahar fashaffi'ni fi." Faqala fayushaffa'ani fihi. Baik, Nabi kata, ketahuilah bahawasanya Al-Quran dan puasa akan memberi syafaat kepada kita. Tuan-tuan, cerita lebih kurang mudah macam ni lah. Nanti ni di akhirat kelak ni, setiap amalan yang kita buat ni dia duk berdempek dengan kita. Dan di antaranya amalan yang akan jadi pengiring kita, jadi guard kita, jadi safety kita, jadi guard kita ialah Al-Quran dan puasa. Quran duk belah kanan kita. Quran kata, "Ya Rabbi, mana'tuhu an-nawma bil-laili." Ya Rabbi, dia kata, hai Tuhan, dia ni dulu ni duk di atas dunia ni dulu ni tak tidur. Kerana apa? Kerana duk baca aku. Kerana duk faham aku. Dia duk di atas dunia ni, orang benci dia. Sebab apa? Sebab dia bawa ajaran-ajaranku dan ajaranmu. Maka fasyafi'ni fi. Kata Quran, izinlah aku ni nak boleh bagi syafaat, wahai Tuhan, kat dia ni, kat hamba-mu ni, ya Tuhan. Kemudian puasa pun kata, weh, mana waci, hang seorang nak bagi syafaat, aku pun nak bagi syafaat juga. Puasa pun berbuk juga nak bagi syafaat. Jadi maka kata puasa, ya Rabbi, mana'tuhu at-ta'am wasyahawat bin nahar. Ay Tuhan, hambaku ni, hambamu ni Tuhan, duk atas dunia dulu ni, dia tak makan, tak minum sehari kerana aku. Mata dia tutup, telinga dia tutup, mulut dia tutup kerana aku. Maksudnya jaga pendengaran lah. Jadi bulan puasa ni lagu dandut tak dengar dah.
Dia ni tidak, kalau bulan tak puasa dia minat dangdut. Kan? Seminit sekali ku dimanja-manja dan disayang-sayang dirimu. Oh. Tapi bulan puasa dia tak dengar dangdut dah. Dia dengar Astaghfirullahaladzim. Contoh, balik kerja petang-petang duduk dalam kereta tu, dia tak dengar dah radio retro. Dia dengar radio apa? Dia dengar radio Aikim. Contohnya. Jadi maknanya yang pertama. Jadi yang pertama ni dia dengar macam tu. Jadi fasyafi'ni fi, maka wahai Tuhan, puasa kata apa? Aku pun nak beri syafaat, minta izin. Maka kata Allah, fayusyafa'ani fi. Lebih kurang maksud macam ni lah. Tak apalah, boleh bagi syafaat, silalah bagi syafaat dengan izinku. Maksudnya Allah bagi permit untuk puasa dan juga Quran memberi syafaat kepada kita. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, sidang penonton sekalian, sama-samalah kita berusaha untuk mencari kegembiraan ketika mana kita bertemu di dalam bulan Ramadan ini, tuan-tuan. Gunakanlah peluang masa yang Allah berikan kepada kita untuk terus kita melakukan amal ibadah, amal untuk diri kita, amal untuk masyarakat. Sunnah Nabi ni dia ada banyak. Sunnah untuk diri, sunnah untuk masyarakat dan sebalik-baliknya lagi. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Itulah sikit sebanyak yang perkongsian yang mampu saya kongsikan kepada tuan-tuan semua, pada penonton, pendengar sekalian. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.